Tentukan matlamat sebelum beli emas. Sebelum anda membeli emas, ada satu soalan yang perlu dijawab terlebih dahulu. Apa sebenarnya tujuan simpanan anda? Jawapan ini akan menentukan kategori emas yang sesuai dan jumlah gram yang perlu dikumpulkan. Pertama, jika tujuan anda adalah untuk dipakai sama ada sebagai perhiasan harian ataupun hadiah istimewa seperti perkahwinan, barang kemas 916 adalah pilihan paling praktikal. Ia mempunyai rekaan yang cantik, tahan lasak dan tetap menyimpan nilai walaupun dipakai setiap hari. Kedua, jika tujuan anda adalah untuk simpanan dan pelaburan jangka panjang, anda memerlukan emas 99.9 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Produk ni mempunyai spread rendah, lebih cepat memberikan keuntungan dan jauh lebih efisien untuk dibeli ataupun dijual semula. Inilah bentuk simpanan yang digunakan oleh penyimpan emas tegar untuk maksimalkan keuntungan. Dan ketiga, jika tujuan anda adalah untuk wasiat ataupun perancangan legasi, anda perlukan emas fizikal yang bersaiz besar dan mudah diagihkan. Gold bar 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilogram lebih mudah untuk pemindahan harta kepada waris tanpa proses dokumentasi yang rumit. Ramai membeli emas mengikut emosi, tapi penyimpan emas yang bijak membeli mengikut strategi. Bila tujuan anda jelas, setiap gram yang disimpan menjadi lebih tersusun, lebih berkesan dan lebih selari dengan matlamat jangka panjang anda. Jadi, bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk video saya di profil untuk 5 langkah mudah untuk aku emas 4 berikut. Saya bantu untuk bahasa baiknya.